Industri makanan dan golongan peniaga perlu memainkan peranan penting dalam memastikan keterjaminan makanan. Ini termasuklah menitik beratkan amalan pengendalian yang baik. Menurut Pegawai Teknologi Pemakanan, Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan, Jabatan Kesihatan Negeri Labuan, Nurul Natasha Zaiful Hizam, selain peranan Kementerian Kesihatan, pengguna juga mempunyai tanggungjawab besar dalam memastikan keselamatan makanan. Kalau di Malaysia kan kita ada analisis makanan lah yang kita hantar ke makmal. Ini dilaksanakan oleh pelbagai agensi termasuk juga makmal Kementerian Kesihatan Malaysia sendiri dan juga ada juga makmal swasta yang diiktiraf oleh KKM bagi menjalankan pelbagai analisis makanan lah. Jika didapati melanggar kita punya maksimum limit boleh dikenakan kompaun dan sebagainya lah, teguran, dan kita akan bagi advokasi lah kepada pengguna.